Okey, kita petik, kita buat simpan sebab dia dah tua dah kan. Tapi cuma dia belum masak je. Kita petik buat simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini besar sikit ni daripada biasa. Penuh tangan. Haha. Okey, ni buah aku yang paling besar. Puas hati jugalah kan. Ni kita tanam sendiri tau daripada biji sebelum ni. Terima kasih. Okey. Alhamdulillah. So sekarang tinggal buah yang kecil-kecil macam ni lah. Okey guys, 6 biji dapat kita kumpul untuk satu pokok ni. Kasih peram dulu. Sebabnya sebelum ni kita kasih peram dekat pokok. Tapi kawasan ni banyak monyet dan tak dapat merasa. Kita peram dulu, kasih masak. Dia kalau dah lembut, dia masak baru kita makan.